Aku rasa finance ni tambah komitmen je kan. Dan lalu pula kan cakap macam tu. Ni dekat sosmed ni tapi kalau kau fikirkan lah, kita kalau nak buat refinance kena buat loan baru kan. Buat loan baru tambah komitmen lah, mau hutang. Dah lama pun refinance, memang kena buat loan baru. Tapi tak semestinya tambah komitmen. Ada je kes buat loan baru tapi komitmen bulanan jadi lebih rendah. Buat loan baru takkanlah tambah komitmen. Agak-agak lah. Kalau naik sikit tapi dapat selesaikan banyak masalah sekarang, kenapa tak? Contoh, sekarang kau ada personal loan, loan kereta, motor, macam-macam lagi lah. Bulanan dekat 2,000 lebih. Bukan nak bayar satu tempat. Bukan nak fikir nak bayar banyak tempat. Tak pening kepala kau. Ush, pening tu. 2,000 lah tu. Ush. Jadi, ada situasi orang refinance untuk susun semula dan kurangkan pembayaran komitmen bulanan. Bukan semata-mata nak tambah komitmen. Betul juga kau cakap ni. Kalau aku buat loan baru untuk tutup komitmen lama dan susun balik aku punya bayaran, kira okey lah kan? Contoh betul. Kena tengok tujuan buat refinance tu. Tak semestinya buat refinance mesti tambah komitmen. Yang tu tak tepat. Faham? Betul juga aku cakap ni.